Oh, strike ke berapa geng? Oh, teruk macam geng. Oh, bahang balik geng. Bahang balik. Oh, gila. Ikan kita yang kedua. Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel gang. Hari ni hari Ahad gang. Aku memancing dekat kolam air masing lah. Aku puas duk saja, jadi aku mancing dekat mana gang? Kau tengok. Aku mancing dekat kai lah gang. Macam biasa aku mancing dekat kolam air ni. Hari ni agak ramai juga gang. Kau tengok kereta kat sini. Agak ramai jugalah untuk memancing hari ni. Aku bersama dengan Angler Syukri dengan Abang K gang. Jadi tanpa melengahkan masa, kita fighter tak boleh lambat gang. Let's go, masuk. Mantap, let's go. Langkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Luar caster turun bersama otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang, hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap joran pun melentur. Fish on, suara bergema bercampur. Strike fish on, suara sorakan makin bergema. Gelak tawa hilang segala duka, mancing kolam rasa bahagia. Okey gang, kita pun dah masuk. Let's go. Semoga hari ni ada manis-manis. Perlu menitis, matahari menyinar. Drag berbunyi, hati pun bergetar. Kadang rabut, kadang bersang. Okey gang, setup kita macam biasa gang. Aku nak pakai film plastik daripada Daruma Tackle. Warna biru ni gang. Warna biru berserta dengan jihit 7 gang. Mata saiz 30 daripada Daruma Tackle gang. Cantik tak cantik, kau tengok ah, memang cantik lah SP ni. Dan juga reel yang selalu kita pakai gang, EXP Legera, kecil, compact, padat padu, mantap ah. Tu dia. Dan juga rod kita yang terbaru juga gang, Nikon Mythic V1 ni. Aku nak hanyaikan dekat kolam ni juga. Andai kata ada hanyai, ada lah. Kalau tak ada hanyai, tak ada lah. Kita try and error dulu Mana tahu dia nak bagi rezeki lebih hari ni. Rezeki kita tu tanpa melengahkan masa. First cast of the day gang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga hari ni ada manis-manis. First cast of the day. Bismillah. Mantap sekali tu. Padu soft plastik kita. Harap-harap hari ni aku dapat banyak sikit ni. Target hari ni sebanyak 4 ekor. Mana tahu ni nak bagi 4 ekor. Sebab baru ni aku masuk, aku kumpul berjemaah. Jadi hari ni aku membawa misi dengan agak mencabar kan. Aku akan mencari strike. Info semasa tu geng, orang lebih kurang dalam 20 orang. Untuk aku masuk ni dalam 20 orang memancing. Kebanyakan yang berada di tepi sangkar. Tepi sangkar tu memang ramai lah orang untuk mencari strike pertama kan. Jadi kita jauh sikit pada orang. Kita cari dekat mana ikan bersembunyi. Gitu lah. Mana tahu ada rezeki kita boleh cebok awal. Mantap. Termenungku sendiri. Ada lagi. Masuk kali. Ada tu. Halo. Kita try pakai warna ni kok. 6 cm. Kita try warna putih ni geng. Kita try dulu satu-satu. Mana tahu dia nak ambil warna putih. Sebab tak try lagi warna putih ni geng. Ni apa dia warna just like a diamond. Just like a diamond. Macam ni lah. Cantik jadi. Salam. Padok tu masuk. Baru masuk tu. Tak rasa lagi. SP macam gelap gambar.
pakai lampang dulu geng. Ke lampang. Kita cari leseng pertama. Tu dia. Ini kalau tak ambil tak tahu lah. Buat pula ni. Buat lah ni. Oh, mahal. Oh, shadow bang. Shadow. Kita pakai lampang dulu cari leseng dulu. Cari leseng. Leseng air terlalu jernih. Susah nak cari leseng SP Malang baru dia makan kalau SP kan Pak Raya. So main dah berenang. Kali ni dapat sako. Betul lah. Itu tak jenuh hok. Red snapper. Itu tak jenuh hok. Red snapper. Kata dah bahang lalu sebenarnya. Strike ketir pertama ke? Kasar. Fish on. Strike ketir pertama. Kira-kira kena parik dengan abang tu. Kasar. Kita main layang dulu. Layang. Ikan pertama. Kasar. Ikan pertama. Ikan pertama kita. Bawah bang. Ikan kasar ni. Single hand biasa lah. Haruk. Tu. Jenok. Itu dia. Kasar. Alhamdulillah, terima kasih bang. Beres bang, terima kasih banyak. Ikan pertama kita kasar kan. Akan tendau tak jenuh hok ego. Padu. Padu ikan pertama kita. Jenak pakai jihik. Dan juga jorang mighty padu menyenggah padu jihik dalam mateka steady ikan pertama jenak 2.2 tang. Mantap tak mantap kau tengok. Aku dah ada leseng. Tak jenuh snapper Bahalang. Ikan pertama tu kan. Dia nak padu tak padu. Kita dah dapat leseng pertama. Kita tu pakai SP. Tu dia. Baru dia mencari-cari. Rapat sako bang. Abang kena balik rapat sako bang. Kalau boleh matakan tu duduk bawah tu. Pakai GPS bang. Nenggah. Bahar doh. Abang kita dah bahar doh. Angle kita. Bahar doh. Dekat. Abang kita dah strike. Tu dia. Ikan pertama, leseng pertama. Alhamdulillah, pokpu ni. Padu pokpu. Pokpu ada leseng pokpu. Leseng jenak. Memang padu. Padu mantap. Okey geng, aku terus pakai SP geng. Dapat ikan jenak tu, aku tu pakai SP lah. Kita mencari ketukang SP pula kan. SP belum ada ketuk, umpan dah ada.
Jadi kita tukar SP lah. Harap-harap SP ni ada ketuk ada manis-manis lah daripada ikan dekat kolam ni kan. Mantap. Teruk mesin kan. Gila lah. Lama 6 bulan dah aku tak servis mesin ni kan. Aku rasa macam dapat ikan dia pun seksa nak naik. Aku tukar mesin lain lagi. Oh, 6 bulan aku tak servis kan. Rabak bunyi. Oh. Oh tu dia. Mata risi yo. Mari akak. Oh, penangan tak servis kan. Gitu lah. Jadi kau kena servis sentiasa lah kau punya mesin tu kan. Jangan jadi macam aku kan. 6 bulan aku mancing tak pernah servis kan. Kau bayar tak pernah servis. Aku tak tahu lah bearing aku ni memang rabak kan. Rabak lah bearing kalau lagu ni raya ni. Dapat ikan jenohok seekor terus bunyi. Oh, sabar. Alhamdulillah kan. Allahu Akbar. Oh, bahang balik kan. Bahang balik. Oh, gila. Bahang lagi papu kan. Aku nampak papu. Saya ikan yang kedua. Alhamdulillah. Papu bahang kedua kan. Bahang SP papu. Alhamdulillah. Bahang. Oh, kasut. Kasut. Oh, kasut. Kasut. Alhamdulillah. Papu kan. Aduh saya. Makan plastik. Daripada dah rumah teka kan. Oh gila, aku tak boleh bayang lah. Mata kain dah ada kan. Kau tengok, mata kain dah mulut. Bahang SP lagi. Oh gila, macam mana aku nak robok ni. Pakai asap plastik dah rumah teka kan. Berserta dengan mesin aku yang rosak kan. Naik juga papu kan. Dan juga rod Mytic kita. Memang performer dia memang A lah. Memang performer dia A kan. Oh. Gini dia kan. Menangis. Ish, gila. Soal plastik dalam rumah teka. Dah makan menangis dia. Menangis tak berlagu dia. Si pemanok. Saya mega ini. Ini dapat saya mega. Saya megawati. Aduh. Kena dah tangan darah ni. Kena tangan darah dah. Gigi macam jarum niti. Oh, teduh. Darah dah. Kapu. Balik modal lah. Darah hanya tangan aku. Kena gigi di sana ni. Aduh. Ada arah. Oh, putus. Allah. Aku tak berasa, geng. Acuh snack. Kau sedar ni. Aduh sayang. Acuh snack, geng. Aku tak sedar. Oh, ni sabar. Cukai seko. Cukai. Tak apa lah. Kita tukar mesin lain, geng. Tu lah. Acuh snack. Tak sedar snack. Acuh. Ini nak kena main je ke sini bang? Tak tahu lah bang. Kita main je tadi. Itu je. Payung betul-betul sekali je. Yang makan lah. Ada rasa betul. Dia sebab air jernih ke bang? Air jernih tak? SP biasa malam lah. Tapi kita dah dapat SM tu pakai SP tu. Okey geng, kita pakai ray daripada CC Mount Sorry Pro kan.
Mesin yang lagi aku tu dah canang sebab tak servis. Itulah padah dia. Kita tukar pakai sisir Mansory Pro. Sedap lokah ni kan. Mantap. Lang air jernih teruk ni. Nampak dasar ni. Jernih sangat-sangat. Ni sebab dah peleseng je main SP ni. Satu kolang tak naik. Balik baru kerah lagi. Baru keluar. Woi! 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 Mana tahu? Kasar. Layak mah. Mana? Macam gigi ya. Main gigi. Gigi. Gigi naik dulu. Gigi tak gigi. Jenak bosku. Jenak sini jenak. Oh, jenak. Oh, jom mantap Bang Karim. Oh, tali siapa? Tali. Isai. 2 tang saya. 2 kali bang. Abang ni. Pandai abang mancing. Oh. Joget sikit bang. Joget sikit. Ding dah kering. Boleh ke? เธอคำว่าไม่รักคือก้อนหินและคำว่าเลิกกันคือทะเลทราย Oh, laju pula kali ni. Mantap Pak Karim. Terima kasih Karim. Karim. Nama Karim tu. Entah nama benda. Untuk info terkini hari ni geng. Keadaan kolam hari ni boleh tahan ramai kot. Dalam 35 orang. Tapi belum padat lagi lah. Tengok kiri kanan aku ada lagi yang kosong Jadi seronok juga mancing. Orang tak berapa nak ramai. Kita pun dah ada strike 2 ekor kan. Alhamdulillah. Cuaca hari ni mantap kan. Tak hujan, mendung, sejuk. Syok hari ni mancing. Tapi masalahnya kan, hari ni air jernih kan. Jernih kakao hari. Ikan tak makan SP waktu siang kan. Tak tahu lah malam ni tak tahu dia ada ketuk dok. Tapi untuk waktu siang memang orang main casting langsung tak ada ketuk. Kita je dapat kapu sekor tadi. Yang lain semua tak ada ketuk. Untuk siang lah. Untuk malam ni tak tahulah sebab ni baru garik Tengok lah kalau ada tambah ada lah kan. Kalau tak ada lah kan. Kita tawakal je lah kan. Kalau nak ambil. Harap-harap ada tambah lah. Check it out. Mantap. Tanya. Ikan kita yang kedua. Alhamdulillah. Jatuh ketuk. Jatuh ketuk kan. Oh, kakak seri. Besar ni ikan ni. Ikan kita yang kedua. Oh. Kerik aku tayang tak. Ikan kita yang kedua. Ikan kita yang ketiga. Oh, jangan lari. Lah, kuat kan kamera. Kamera ni memang kuat. Alhamdulillah. Patut pun kecil. Alhamdulillah. Jatuh bahan lalu. Ikan kita yang kedua. Pakai umpan. Jihit tak usah kata lah. Mencangok ni. Daripada dalam rumah taker. Ikan kita yang ketiga. Padu tak padu ada ketuk. Makan.
Makan. Makan kan. Oh, kau lepas balik. Aduh, bergegor dah dia orang ni. Senyap tu. Senyap tu. Kena curi je. Dah paman dia pulaknya. Makan balik. Oh, okey. Oh, gila kena okey. Oh. Boleh bang. Kanan. Kasar tau. Lu Jenis hok. Merah kata tu jenis roket ni. Jedah. Mantap. Ada lesen. Makan. Allah, kena ketuk saja kan. Kena ketuk saja kan. Bodoh, dia bagi ketuk je. Bagi KSP tu kan. Sampai habis masa. Tinggal dalam setengah jam lagi. Boleh lah setengah jam main SP. Tahu ni nak ambil Oh, tu dia. Okey, masa dah time. Masa kita dah pun time. Oh, masa dah time. Nak time turun. Alhamdulillah. Oh. Let's go. Oh. Alhamdulillah. Oh, 3 ekor. Kerapu gorgong. Makan gana tau. Kerapu seekor, jenuhok seekor, putih seekor. Alhamdulillah. Rezeki itu. Hari ini. Let's go home. Bro. Lama tak take picture. Ambil lah picture sekali. Aduh. Bang, biar kau. Wah, rasa-rasa. Okey geng. Maka tak malas sudah episod hari ni aku memancing geng dekat kolam Kailah bersama dengan English Supri dan juga Abang Tia. Hari ni duka cita English Supri kita kumpau geng. Abang Tia kita boleh 2 ekor, kita boleh 3 ekor. Alhamdulillah. Kita menang. Kita menjuarai pertandingan memancing hari ni geng. Alhamdulillah geng. Hari ni ada 3 ekor. 2 ekor aku bakal umpang, seekor aku bakal soft plastik. Kerapu gorgong geng, makan soft plastik daripada darumah mereka lah. Okey, hari tu je lah. Hari ni alhamdulillah cuaca comel. Ikan pun aktif juga. Cuma dia tak makan SP geng. Hari ni dia tak nak makan SP. Bila dia tak nak makan SP, jadi kita agak kurang lah video sikit untuk SP geng. Tapi ruk ni memang cemerlang geng. Ruk Mythic ni memang cemerlang. Steady ruk ni. Dapat kerapu 2 kilo pun tak ada masalah. Okey, itulah video untuk kali ni. Aku harap korang semua terhibur. Jumpa lagi di next episode. Ciao dulu. Assalamualaikum. Ciao.